Okey, so hari ni saya buat video ni khas untuk yang mana nak menggunakan aplikasi Luno ni guys. Alright. Sebab dekat aplikasi Luno ni korang kena ingat satu je. Okey, jangan pandang yang manis. Okey. Sebab Luno ni ada juga yang pahit dia, ada juga sisi gelap dia. Bukan sekadar korang nampak je kan, dapat duit lah, duit banyak lah apa kan. Tapi sisi gelap dia berbeza. Ada yang untung, ada yang rugi. Okey, risiko ditanggung oleh pengguna sendiri. Macam saya tanggung diri saya sendirilah. So saya pakai aplikasi ni, so saya sendiri yang tanggung. Kalau rugi, rugilah. Kalau untung, untunglah. Alright. Contoh yang saya sekarang ni, okey, ni saya sekarang ni. Alright, saya sebagai pengguna Luno, saya dah mengalami kerugian. Kalau korang tengok lah. Okey, 359 saya punya kerugian. Ni disebabkan oleh saya beli daripada cat. Okey, so saya beli menggunakan graf lah. Time naik kita beli, time murah kita jual. So rugilah benda tu. Alright. So kalau korang nak main Luno ni, korang kena pastikan time rendah tu korang beli, time tinggi tu korang jual. Alright, faham tak? So maksudnya dekat sini kalau korang beli menggunakan graf ni, kadang-kadang korang boleh untung, kadang-kadang korang boleh rugi. Alright. Macam saya sekarang ni, saya dah lebih kurang rugi lah. Dari 300 lebih saya rugi. Okay. So untuk elakkan daripada saya rugi secara berterusan, alright, saya lost profit secara berterusan. So saya masukkan dekat stacking asset. Stacking asset ni apa? Stacking asset ni korang tak perlu tengok graf. Stacking asset ni untuk korang simpan. Okay, simpan. Maksudnya korang beli, korang simpan. Korang tak perlu monitor graf, tak perlu tengok graf. Okay, faham tak? Okay, senang cerita macam ni. Saya tunjuk contoh untuk stacking asset ni. Alright, ni saya punya stacking asset buat masa sekarang lah. Alright. So dia gini, kalau contoh korang beli untuk Ethereum, okay, korang beli Ethereum, korang beli RM7. Contohlah, telefon saya ni adalah Ethereum 7 coin, sorry, 7 coin, bukan RM7, 7 coin. Okay, contoh kan, Ethereum saya ni 7 coin. Lepas tu ni nilai mata wad, okay, nilai duit lah. Untuk 7 coin ni contoh RM7. Contoh, okay, ni satu contoh. Alright. So kalau duit korang tu naik, Ethereum tu tiba-tiba graf dia melonjak naik. Okay, korang beli 7 coin, yang ni RM7. Lepas tu graf untuk coin ni pun naik. Okay, naik-naik. Jadilah RM9 ke RM10. Okay, coin korang still lagi 7. Faham tak? Okay, coin korang still 7 walaupun mata wang korang tu dah naik sampai RM10. Sepatutnya bila korang dah jual, korang akan dapat untung. Tapi dekat sini, untuk stacking ni korang still lagi RM7. Okay, faham tak? Walaupun dia jatuh macam mana pun, jatuh sampai RM1 ke RM2 ke kan, tapi coin korang still lagi 7 coin. So maksudnya untuk yang ni dia lebih kepada untuk simpan dan gandakan. Gandakan coin, bukan gandakan duit, tapi gandakan coin tu. Contoh kalau korang tengok saya tunjuk contoh dekat sini. Okey, saya ambil 224. Saya beli 224. Okey, walaupun duit dia naik ke, jatuh ke, tapi saya still mendapatkan koin. Nampak? Koin yang saya akan dapat tu lebih kurang dalam 8 koin, 7 koin, lebih kurang macam tu lah. Bergantung kepada koin-koin yang ada tu lah. Okey, koin-koin yang ada. Faham tak? Maksudnya sekarang ni, walaupun graf dia tu mencanak naik kan, saya tak menjual saya punya coin. Saya tidak menjual saya punya coin, tapi coin saya tu bekerja untuk saya. Kiranya coin saya akan bertambah semasa ke semasa. Kalau korang tengok dekat start ni, untuk Januari saja saya dah dapat 11 sen. Coin lah, total coin yang saya dapat. Tapi untuk keseluruhan saya stuck okay, saya simpan dekat sini, saya dah dapat lebih kurang 0.78 sen. Okay, so persamaan dengan 622 lah. Tu nampak. Jadinya
koin ni dengan koin yang saya balance dekat atas tu, dia akan campur sekali lepas tu dan akan buat keluar untuk koin yang akan baru. Okey, yang terbaru koin akan keluar lagi. Mungkin lepas ni kalau korang start lama dekat sini kan, mula-mula korang akan dapat 8 koin, 8 koin, 8 koin macam tu kan. Tapi bila dah lama sangat kan, mungkin korang akan dapat 9 koin pula, 7 koin pula. Macam tu dia semakin naik, semakin naik. Sebab dekat sini dia gandakan korang punya koin, bukan gandakan korang punya duit. Faham tak? Tapi benda ni korang boleh jual lah. Maknanya kalau korang contohlah tiba-tiba korang tengok chart tu naik, chart korang punya graf tu naik, harga sedang melonjak. Contoh harga sedang melonjak. So korang nak jual korang punya 7 koin ni kan, korang boleh jual je, tak ada masalah. Okay. Sambil-sambil korang menunggu chart tu, korang boleh park dekat sini dan dia boleh gandakan korang punya koin. Dia beza. Okey, yang ni bukan pelaburan, yang ni adalah untuk gandakan korang punya koin. Gitu. Untuk start ni dia boleh gandakan korang punya koin. Okey, kalau korang masuk dekat bundle, bundle dia lain. Bundle ni dia gandakan duit korang. Maksudnya dia ada naik ada naik harga, ada turun harga. So dia memang akan nampak lah dekat sini. Okey, sebab dia kacau market dekat korang punya duit. Faham tak? Dia bukan gandakan korang punya coin, tapi nak gandakan dia punya duit. Kiranya kalau duit tu jatuh, jatuh lah. Kalau duit tu naik, naik lah. Itu maksudnya bundle. Dia macam lebih kurang macam graph. Lebih kurang macam graph. Tapi kalau macam Stacker Asset ni, dia untuk gandakan korang punya coin. Dia bukan untuk gandakan korang punya duit. Faham tak maksud saya dekat situ? Okay, dia ada dua benda yang berbeza. Kalau bundle, dia lebih kurang macam yang biasa-biasa, koin yang biasa dekat atas. Bila korang beli dekat chart tu, korang kena tengok graf dia kan, dengan graf rendah, graf naik. Dia lebih kurang sama kalau bundle. Cuma beza dia, bundle ni korang tak perlu monitor graf sebab dia dah setting sendiri. Okay. So maksudnya ada yang profit dekat sana, dia ambil profit kat sana. Kalau profit kat sini, dia ambil profit kat sini. Kalau rugi kat sana, dia ambil juga. Tapi korang tak perlu monitor graf tu. Graf tu akan bekerja sendiri. Faham tak? Graf tu akan bekerja sendiri. Maksudnya macam korang tengok dekat sini kan, dia letak dalam apa duit korang? Dalam Sol, dalam ESP, dalam ETF, Bitcoin ataupun ADA. Okay. So duit tu akan dia yang settingkan untuk korang. Bukan korang setting sendiri, tapi duit ni setting untuk korang. Okay. Coin ni sendiri yang setting untuk korang. So korang tak perlu nak monitor lah. Okay. Kalau korang tengok graf dia, daripada mula-mula dia keluar sampailah sekarang ni kan, graf dia memang nampak naik. Tapi kalau korang perhatikan dekat-dekat, dia ada time juga dia drop. So yang drop ni korang akan mengalami kerugian lah. Bila dia naik ni, korang mengalami keuntungan. Lepas tu dia drop balik, so mengalami kerugian lagi. Tapi kalau tengok kepada graf ni, still lagi ada naik lah. Walaupun dia jatuh pun still ada naik lagi. Okay. Untuk yang mana nak tu, pilihan di tangan korang, risiko pun di tangan korang. Okay. Jangan buat benda ni mencari keuntungan semata-mata. So korang kena alert dan kena belajar dulu. Okay. Bagi saya, kalau korang nak gunakan Luno ni, saya recommend ambil Stacker okay, Stack Asset. Sebab yang ni dia boleh kembangkan korang punya coin. Bukan kembangkan korang punya duit, tapi kembangkan korang punya coin. Dia tolong miningkan untuk korang. Kiranya macam tu. Okay. Nilaian tu still dia ikut graf lagi. Cuma dia boleh gandakan korang punya coin. So maksudnya kalau walaupun korang mengalami kerugian, tapi disebabkan korang punya gandaan koin tu meningkat, so tak adalah nampak teruk sangat. Gitu. Faham tak maksud saya? Kalau korang berminat dengan video yang macam ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan juga share guys. Okay. Nanti kalau korang nak lagi info-info macam ni kan, korang komen je, nanti saya akan tolong buat untuk korang. Okay. Kita akan jumpa lagi di lain episod. Alright, bye-bye.